Nasi lemak anjing. Kenapa nasi lemak anjing? Assalamualaikum, hai guys. Gelap Sekarang aku berada dekat restoran Alias Fun. Kat silap aku lah nama dia. Dekat Petaling Jaya. Yang mana orang kata sini famous dengan nasi lemak anjing. Kenapa nasi lemak anjing? Sekejap lagi aku explain kat korang. Jom kita pergi tengok dia punya nasi lemak rasa macam mana. Dah duk naik FYP aku berhari-hari ni kan. Tak boleh. Sebelum raya ni aku kena pergi makan dia. Jom. Kita parking jauh sikit lah. Wish, ada bunga api kat rumah orang tu. Meletup-letup bunga api dia. Bapak banyak-banyak. Ni apa-apa order dulu. Bayar dulu. Lepas tu baru batu ambil makanan, minuman dah siap bayar. Alamak, boleh Waktu menunggu adalah dalam 15 minit lebih kurang macam tu. Bila suap je kali pertama tu, suapan pertama tu, terus rasa tu. Rasa nasi tu dia punya wangi, pandan berlemak semua tu. Inilah nasi lemak kampung. Ayam dia memang superb, memang sedap. Kalau korang nak kriuk-kriuk tu, korang boleh je minta dekat diorang. Kalau korang tanya aku nak repeat lagi tak lepas ni kat sini, jawapan aku adalah yes. Aku akan repeat lagi makan dekat sini. Total aku bayar tadi nasi lemak ayam dengan teh ais RM10.20. Bagi aku harga tu berpatutan. Okey, kenapa nama dia nasi lemak anjing? Apa yang aku diberi info yang sebelum ni dekat sini kawasan ni banyak anjing. Jadi orang terus panggil ni nasi lemak anjing. Itulah masalah dia. Ramai lepak luar ke? Penuh kau. Ramai menunggu ayam. Alhamdulillah selesai dah makan. Orang makin ramai syukur alhamdulillah. Lepas tu aku dah sampai tadi. Kira macam ngam-ngam lah, okey lah. Beratur pun tak lama sangat. Tengok orang duk nak tunggu apa ni meja luar kan. Ada lagi ujung. Okay guys, terima kasih menonton. Jangan lupa share, like, subscribe. Kita jumpa lagi next video. Bye bye.